Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita sama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita fiqh mu'tamad, fiqh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala, dalam membincangkan perkara terkait dengan sembelihan dan kesahihannya. Tuan-tuan, bila sebut definisi sembelihan itu dalam bahasa Arab dipanggil az-zabah. Disebut az-zabah ataupun az-zabihah. Zabihah artinya adalah yang disembelih. Jadi maksudnya adalah haiwan yang telah disembelih dengan sempurna sesuai dengan ajaran syariat Islam. Binatang yang kita kata yang tak disembelih itu dianggap bangkai. Sebab itu bangkai itu jelas dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu bangkai, waddamu, ada darah. Kita dah sebutkan ayat yang lepas dalam surah Al-Maidah. Bila sebut bangkai, mati Allah Subhanahu wa taala, makna binatang itu tidak disembelih. Dan sembelihan itu tidaklah berlaku ketika binatang tu hidup lagi. Kalau dah mati disembelih pun tak guna juga, sebab dah bangkai. Kalau bangkai pun walaupun disembelih tak guna. Bila dah bangkai ini, Allah Subhanahu wa taala, dia ada hukum terkait dengan bangkai bagaimana. Tapi kita nak lihat dulu dari sudut sembelihan ini. Hanya dua binatang saja yang tak perlu disembelih, iaitu pertama sekali ikan, yang kedua ialah belalang. Berdasarkan hadis Nabi SAW, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita semua adalah dua jenis bangkai, as-samaku wal jarad, ikan dan juga belalang. Semua jenis ikan, semua jenis ikan, semua ikan ini dikaitkan dengan binatang laut. Lepas tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni nelayan, bersama dengan kami adalah kami bawa air untuk minum, ada air untuk minum, nak bawa lebih-lebih dalam perahu kapal tak boleh juga, dia kata nak bawa, jadi bawa air itu cukup untuk minum saja. Boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Ada, afanatawadda'u min ma'il bahar. Nabi SAW, huwa tuhuru ma'uhu, air laut itu suci lagi menyucikan, wal hillu maitatu, dan halal bangkai dia. Ada halal bangkai. Maknanya merujuk kepada kita kata ikan. Mana apa sahaja makhluk Allah, kita kata selagi mana kita kata di kategorinya ikan, duduk dalam laut, duduk dalam tempat berair, kita katakan sungai ke parit ke, kita katakan, maka hukum asalnya binatang dalam laut ni ialah halal dimakan, maka tak perlu disembelih. Adapun yang khilaf ulama ialah yang hidup dua alam. Yang hidup dua alam, darat pun hidup, di dalam air pun hidup. Itu khilaf lah, katakan, antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Baik, kita nak lihat pada malam ni, pada pagi ni, tuan-tuan mati Allah, perkara yang terkait dengan sembelihan. Beberapa syarat ataupun beberapa jumlah rukun nak sembelih ni, kita ada rukun-rukun ni dan ada syarat-syaratnya. Dan setiap rukun tadi
dia memiliki pula pelbagai syarat. Maknanya kita ada rukun penyembelihan ada 4. Rukun penyembelihan ada 4. Pertama, kita kata penyembelih itu sendiri. Yang kedua, haiwan yang nak disembelih. Yang ketiga, alat untuk menyembelih. Dan yang keempat, penyembelihan itu, makna pekerjaan nak sembelih tu, katakan. Ada syarat-syarat. Jadi 4 rukun ni, macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kupas berserta dengan syarat-syaratnya. Yang pertama sekali, si tukang sembelih. Penyembelihan, syarat untuk penyembelih itu adalah orang Islam atau ahlul kitab. Ahlul kitab. Orang Islam ni makruf lah nak nyatakan. Tapi kita kata orang Islam ialah yang mengucap 2 kalimah syahadah, yang meyakini akan syahadah yang dibacakan, menyembah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ahlul kitab, siapakah dia ahlul kitab? Ahlul kitab yang dimaksudkan ialah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi mereka lah ahlul kitab yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan yang tercantum di dalamnya. Dan mereka adalah orang-orang kafir jika dilihat dari segi akidah, seperti halnya dengan seluruh orang-orang kafir. Akan tapi mereka memiliki sejumlah hukum yang khusus dalam muamalah yang tidak dimiliki oleh orang kafir lain. Di antaranya adalah halal sembelihan mereka bagi kaum muslimin. Kadang-kadang macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena lihat bila tukang sembelihnya orang ahli kitab. Tapi kita jangan ingat ni sementara dia ni ahli kitab yang sembelih, boleh kita makan. Dia tidak secara umum begitu. Sebab kalau orang kafir, orang ahli kitab, dia sembelih dengan bukan cara yang makruf, bukan cara yang syar'i, katakan pun hukumnya tidak, kita kata tak boleh. Contoh dia tembak ke kepala, katakan. Itu bukan cara yang syar'i, katakan. Hatta kalau ahli kitab sekalipun yang sembelih, ataupun orang Islam sendiri yang sembelih, maka tidak sah dia punya sembelihan dia. Kita akan lihat nanti syarat-syarat yang berikutnya, tuan-tuan macam Allah, ataupun kita akan lihat dia punya rukun-rukun yang berikut. Memang makanan ataupun wata'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, iaitu sembelihan makanan yang iaitu sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal baginya. Kalau setengah pandangan ulama, ahli kitab ni dia merujuk kepada memang keturunan dia ahli kitab, bukan yang convert. Ada juga pandangan yang tegas, kata convert tak dikira. Maknanya dia asalnya agama Buddha, kemudian dia convert kepada Kristian contohnya, ataupun convert kepada Yahudi ke. Tapi Yahudi dia takkan ajak orang luar untuk masuk Yahudi, kecuali memang dia adalah keturunan Yahudi. Yahudi tak akan campur. Memang Yahudi memang keturunan dia semua, katakan. Dia tak ada istilah convert ni, katakan, setahu saya lah, untuk orang-orang Yahudi ni tak ada istilah convert. Maknanya orang Buddha masuk Yahudi ke, tak ada. Orang Cina masuk Yahudi ke, tak ada. Tak ada. Orang Melayu ke, tak ada. Memang Yahudi, memang kita kata dia adalah memang keturunan, katakan. Ada pun Kristian, itu sebagiannya mengatakan ada pandangan ulama yang memang syadid sikit dalam bab ni, dia katakan dia hanya merujuk kepada memang keturunan dia adalah Kristian saja. Kalau convert tidak dibenarkan, tak masuk dalam ayat ni. Wallahu a'lam. Itu ada pandangan, tapi ada juga pandangan yang lain, pandangan yang lain, selagi dia beragama dengan agama Kristian, maka dia dianggap sebagai ahlul kitab. Tak kira lah dia convert ke atau sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, diharamkan sembelihan, maknanya kalau selain daripada ahlul kitab tak boleh.
Kalau disembelih selain daripada ahli kitab, yang penyembelihnya selain daripada ahli kitab, Majusi ke, Buddhi ke, Hindu ke apa, semuanya tidak boleh kita makan. Kita tak boleh jadi tukang sembelih, tak boleh makan makanan mereka dalam macam Allah Subhanahu wa taala, itu sembelihan mereka. Baik. Kemudian dalam macam Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ada yang kedua. Sebelum kita pergi yang kedua, di sini disebut nama Allah, tidak dihalalkan sembelihan yang dilakukan oleh orang yang terlahir dari disebut kat sini. Dia kata diharamkan sembelihan orang Majusi, penyembah berhala, orang yang murtad, yang etis, yang zindik, yang lain-lainnya dari orang kafir yang tidak memiliki kitab suci. Hal ini kerana Allah SWT membolehkan sembelihan Islam dan sembelihan ahli kitab, di mana mereka tidak termasuk dalam golongan ahli kitab. Ini jelas tadi kata. Selain itu juga tidak dihalalkan sembelihan yang dilakukan oleh orang yang terlahir dari ahli kitab dengan bukan ahli kitab selain Muslim, ya kan. Sebagaimana juga jika ahli kitab itu menikahi perempuan Majusi atau sebaliknya. Akan tapi dalam hal ini terdapat pengecualian, iaitu pemburu ikan dan belalang. Maka tidak disyaratkan sama sekali kewujudannya sebagai Muslim atau ahli kitab. Alasannya kerana bangkai ikan atau belalang halal hukumnya. Jadi tidak ada gunanya soal syarat perbuatan pemburunya. Jadi di sini nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata tengok pandangan mazhab ini, kata kalau ahli kitab dia kahwin dengan seorang yang bukan ahli kitab, seorang yang bukan ahli kitab, maknanya yang convert, yang Buddha ke, Hindu ke atau sebagainya, maka kata muallif rahimahullah taala, kata muallif kitab ni tentang mati Allah, dia kata juga tidak dihalalkan, juga tidak dihalalkan sembelihan yang dilakukan oleh orang yang terlahir dari ahli kitab dengan bukan ahli kitab. Ada, maksudnya yang berkahwin campur lah, ya tak? Wallahu a'lam. Yang berkahwin campur anak dia lah, bukan ahli kitab tu sendiri, anak-anak dia, anak-anak mereka. Jadi seolah-olah nak menegaskan bahawa kita kata ahli kitab ni dia lebih kepada bukan yang convert. Bukan yang convert. Kalau convert tak boleh katakan. Wallahu a'lam. Tapi saya tegaskan tadi, ada benda tu masih lagi ada khilaf ulama. Alasan kalau bab kita kata bab sembelihan lah, tapi kalau bab berkaitan dengan ikan dengan belalang, maka tidak syarat. Lepas tu kita orang Buddha, orang Hindu, kalau dia pergi, orang bukan Islam, ikan yang sampai kat kita tak tahu datang daripada mana, sama ada datang daripada negara kafir ke atau sebagainya, maka harus untuk kita makan. Kenapa Ustaz? Sebab dua binatang ni tidak syarat kena sembelih. Tak syarat kena sembelih. Jadi bila tak syarat kena sembelih, macam Allah datang daripada siapa pun, selagi ia tidak memudaratkan kita untuk makan, maka harus untuk kita makan. Ada. Wallahu a'lam. Dan tidak disyaratkan juga pada penyembelih itu hal kewujudannya sebagai lelaki. Artinya sembelihan itu boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Ada. Tidak syarat penyembelih itu mesti lelaki. Ada. Perempuan pun boleh sembelih. Ada. Perempuan pun boleh sembelih. Wallahu a'lam. Tidak ada kata larangan di sana untuk orang perempuan menyembelih. Ada. Cuma dia tentang macam Allah ialah, dia kata orang perempuan dia punya, kita kata dia punya apa istilahnya, dalaman dia lemah. Dia tak boleh nak tengok darah. Orang lelaki pun tak boleh nak tengok darah, kan? Kekuatan dia tak sama dengan orang lelaki. Takkan kita nak seorang perempuan pergi sembelih lembu, kan? Mau kita kata kalau lelaki nak sembelih lembu pun sampai dekat berapa orang nak tumbang, kan? Kalau perempuan tak tahulah nak sembelih lembu tu berapa orang yang dia perlukan.
Apapun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sudut asal hukum harus untuk orang perempuan melakukan sembelihan. Macam contohnya nak sembelih ayam, binatang yang kecil-kecil harus. Hatta binatang yang besar pun jika ada kemampuan dibenarkan. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak disyaratkan juga kewujudan penyembelih tadi adalah seorang yang telah baligh. Ada. Tak syarat. Tidak syarat nak sembelih tadi mesti budak yang dah baligh. Ada. Dihalalkan sembelihan yang dilakukan oleh kanak-kanak, tapi ada batas lah. Yang mumayyiz. Yang dah tahu beza, yang dah tahu nak bezakan di antara yang baik, buruk, macam betul, di mana salah, katakan. Tapi kanak umur 4 tahun nak suruh disembelih, itu tak jadi ya. Sebab belum mumayyiz, katakan. Wallahu a'lam. Selain itu juga tidak disyaratkan kepada penyembelih itu untuk istilahnya berakal. Dengan demikian sah sembelihannya orang yang mabuk dan orang yang gila serta halal untuk dimakan. Ada. Menurut pendapat yang paling benar lah, tidak syarat berakal. Jadi menghormati Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimana sekalipun afdal kewujudan penyembelih tadi adalah orang Islam. Ini dari sudut keafdalian, keutamaan. Adalah orang Islam, orang yang lelaki, ada berakal, baligh dan dapat melihat. Orang tanya, Ustaz, orang buta boleh sembelih tak? Boleh. Tidak syarat orang buta, tidak ada dalam syarat artinya menghalang orang buta nak sembelih ayam ke, nak sembelih apa, tidak. Harus untuk dia sembelih, ya, boleh sembelih. Tapi keutamaannya bagilah orang yang celik. Ada. Keutamaan bagilah orang yang baligh. Orang yang baligh itu mana? Yang budak umur 13 tahun kita nak suruh sembelih. Ada orang tua, bagilah orang tua dulu yang boleh sembelih. Yang lebih umurnya lebih tinggi, lebih berumur. Ada. Kemudian juga sah juga sembelihan dilakukan orang-orang yang mengalami keadaan berjunub contohnya. Kalau orang kata keadaan berjunub, dia belum mandi hadas lagi, belum mandi kita kata belum mandi hadas yang besar. Ada. Ataupun dalam keadaan berjunub, boleh tak dia sembelih, Ustaz? Boleh. Dan juga orang yang belum dikhatankan, boleh sembelih. Pencuri ke, tukang berompak ke apa ke, sah hukumnya sembelihan mereka. Ada. Wallahu a'lam. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kewujudan ahli kitab itu mestilah dikata kewujudan ahli kitab yang mesti bukan Arab atau orang Arab yang aslinya adalah ahli kitab sebelum terjadinya penyelewengan dalam Taurat dan ataupun Injil. Mana nak cari, Ustaz? Katakan dia lepas tu saya kata tadi, mazhab Syafi'i dia sangat strict bab ahli kitab. Dia mesti melihat kepada kewujudan ahli kitab yang mesti bukan Arab. Bukan Arab, katakan. Atau orang Arab yang aslinya adalah ahli kitab sebelum terjadinya penyelewengan dalam Taurat ataupun Injil. Lepas tu perbahasan istilah nama ahli kitab ni dia sangat, kita kata, besar jugalah, katakan perbincangan dia. Mana dalam penentuan siapakah ahli kitab. Sebab tu saya kata tadi benda tu khilaf. Ada. Benda tu khilaf ulama ma'ruf nama kitab. Tapi yang mudah teris, ahli kitab yang paling mudah untuk kita teris Yahudi. Ada. Sebab apa tadi saya kata Yahudi ni dia memang keturunan dia. Dia tak boleh masuk agama lain, tak boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk agama Yahudi. Sebab tu mereka ni dia kata dia berbangga. Kata mereka ini adalah hamba yang terpilih konon ni. Dia kata mereka adalah yang terpilih. Wallahu a'lam. Lepas tu mereka tak nak dia punya, kita kata istilahnya dia punya keturunan dia ke atas sebagainya. Dia sangat jaga. Baik, kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sejumlah perkara lagi yang sunat bagi pelaku penyembelih tadi.
Disunatkan bagi penyembelih itu tentulah yang afdal tadilah. Ada lelaki muslim, lelaki, ada yang baligh, yang berakal. Ada makruh hukumnya penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang buta, kerana mungkin sahaja ia melakukan kesalahan dalam menentukan daerah yang disembelihkan. Kalau ada orang buta, dia tunjukkan kat mana tempat nak kena sembelih dan disembelih, okeylah, katakan. Tapi kalau dia tukang sembelih yang buta tak tahu kat mana kokok kan, dia sembelihnya bukan sembelihnya leher, tapi sembelihnya part bahagian lain. Wallahu a'lam. Tapi kalau dah ada orang yang boleh tunjukkan, katakan tempat kat mana perlu disembelih, harus. Wallahu a'lam. Syarat yang kedua, haiwan sembelihan. Apa syaratnya? Yang pertama, haiwan yang di sini haiwan yang tidak dimakan, ada dikata sembelihan adalah haiwan yang terdiri pada 3 bahagian. Sembelihan adalah haiwan yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu pertama, haiwan yang tidak dimakan seperti bagal, dan keldai, haiwan yang predator yang memiliki taring, serta unggas yang memiliki cakar. Jadi semua haiwan tersebut tidak boleh dimakan meskipun disembelih. Meskipun disembelih. Kita kata kadang-kadang kedai ada setengah, ni ayam, apa masalah ayam boleh je makan, orang Islam boleh makan ayam kan? Orang kafir dia tak tahu, dia tahu orang Islam tak boleh makan khinzir, babi. Bila sebut ayam, dia kata orang Islam boleh makan ayam. Betul, boleh makan ayam, tapi kalau ayam tak disembelih, betul boleh makan. Mesti kena sembelih. Kalaulah binatang yang haram dimakan, disembelih sekalipun tak boleh dimakan. Macam keldai disembelih, katakan. Ada bila sahabat Nabi duk masak daging keldai, katakan. Bila datangnya berita Nabi haram, buang semua. Walaupun dah masak, walaupun dah hampir kita nak boleh makan, buang, haram. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia haiwan yang kita kata yang haram dimakan, kalau disembelih pun tidak jadi halal. Yang kedua, haiwan yang halal dimakan bangkainya, seperti ikan dan belalang, seperti mana disebut tadi lah. Dan disebutkan juga yang ketiga, haiwan yang disembelih menurut kebiasaan. Dan haiwan ini terbagi kepada 2 bahagian, iaitu yang berada dalam kekuasaan kita ketika menyembelihnya, dan yang liar yang tidak berada dalam kekuasaan kita ketika disembelih. Yang dalam kemampuan kita untuk sembelih, macam lembu, kambing, unta dan sebagainya dah. Tapi ada di sana lembu liar, macam seladang ke apa semua. Kita kata ada hukumnya terkait dengan yang liar pula. So haiwan yang berada dalam keadaan kekuasaan kita ketika menyembelih tidak halal dimakan kecuali dengan menyembelih, iaitu dengan cara memotong bahagian kerongkong dari haiwan tersebut, yang dengan kerongkong tersebut kehidupannya tetap berlangsung, dan pemotongan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yang tajam selain daripada tulang dan kuku, sama ada haiwan tersebut jinak ataupun liar jika telah ditekuk, katakan. Wallahu a'lam. Ini kita kata berkaitan dengan binatang yang nak disembelih. Yang ketiga, yang seterusnya, syarat-syarat haiwan yang seterusnya, dia kata syarat-syarat haiwan yang nak disembelih. Pertama sekali, keadaan yang hidup yang stabil. Di hidup dia panggil hayat mustaqirrah. Binatang itu nak disembelih mesti ada hayat mustaqirrah. Disyaratkan pada haiwan tersebut yang nak disembelih, sebelum disembelih adalah adanya kehidupan yang mustaqirrah. Kalau diterjemah kat sini, terjemah kehidupan yang stabil pada dirinya. Artinya kehidupan haiwan tersebut tidak berada di ujung tanduk kerana sakit atau luka yang dideritanya, di mana gerakannya hanya sekadar gerakan yang tidak stabil, seperti gerakan haiwan yang disembelih. Kalau
kita kata baik kambing ke ataupun sebagainya, yang dah tinggal nyawa-nyawa ikan itu, tak boleh disembelih dah. Dia tidak ada hayat yang agresif. Dia panggil hayat yang kehidupan yang stabil. Dia panggil hayat mustaqirrah. Ya tak? Maka tak boleh disembelih. Tapi setengah ulama, contohnya kita kata kalau lembu kena langgar, ya tak? Lembu kena langgar. Okay, dia punya kekuatan dia ada lagi masa langgar, tapi lepas tu mati. Tapi masa ketika badan dia masih lagi ada kita kata mustaqirrah itu, tengah kuat, maka harus untuk kita sembelih terus. Dia yang tak boleh, kita kata dah ujung tanduk, katakan, ada, ataupun yang dah lemah. Dan jika haiwan tersebut tidak memiliki kehidupan yang stabil, maka penyembelihannya tidak dianggap sebagai penyembelihan yang baik sesuai syariat dan tidak halal untuk dimakan. Alasannya kerana kehidupan haiwan tersebut seperti haiwan yang mati yang tidak ada pengaruh lagi ketika menyembelihnya, kerana darahnya tidak menyatu di bahagian urat dan daging. Dan mengalirnya darah darinya ketika disembelih tidak dianggap sebagai bukti adanya kehidupan yang stabil padanya, artinya ia dianggap sebagai bangkai ketika itu. Batu ayam kalau dah lentuknya lehernya tu, tak boleh dah nak sembelih. Ya tak? Ada jenis macam contohnya ayam-ayam yang kena penyakit, jenis kita panggil lehernya patah, dia bukan patah tapi semuanya teling ataupun jatuh, kita tengok boleh tak sembelih, itu tak perlu disembelih kerana dah ada, sebab ada penyakit ke ataupun sesuatu dengannya. Wallahu a'lam. Baik, dan jika seorang merasa ragu soal haiwan sembelih, adakah ia memiliki kehidupan yang stabil ketika disembelih atau tidak, maka tidak halal sama sekali untuk dimakan menurut pendapat yang paling benar. Alasannya adalah kerana adanya keraguan soal penyembelihan yang benar tersebut. Wallahu a'lam. Kedua, syarat yang kedua ialah memotong kerongkong. Memotong kerongkong. Disyaratkan dalam sembelihan untuk dalam menyembelih sembelihan untuk memotong bahagian kerongkong, iaitu keluar nafas dan tempat aliran makanan minum. Dua ni ada, kita kata tempat halqum dia, dan juga kita kata dia punya saluran makanan, pernafasan, dan dua urat ni wajib, mazhab Syafi'i wajib potong. Ada. Wallahu a'lam. Dia ada 4 urat semua. Yang pertama saluran pernafasan, yang kedua saluran makanan, yang ketiga dan keempat ialah pembuluh darah. Biasa pembuluh darah ni segi kanan lah. Wallahu a'lam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaish radhiyallahu anhu, berkata bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, apa yang telah mengalirkan darah dan telah disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah, dan jangan kamu lakukan dengan menggunakan gigi ataupun kuku. Jadi pada penyembelihan tersebut disyaratkan dengan apa yang dapat mengalir darah, dan ia tidak boleh dilakukan dengan memotong bahagian itu boleh dilakukan dengan memotong bahagian kerongkongnya. Tentulah pisau yang tajam. Pisau yang tajam. Ustaz orang kata kalau buluh tu ada buluh yang tajam, mengatakan dia boleh ke? Kalau memang boleh memotong, harus. Tetapi kalau tidak boleh memotong, macam Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan sama sekali. Sebab ada syarat-syarat. Nanti kita akan lihat lepas ni alat dia pula. Jadi kita kata nak binatang yang disembelih tadi mesti dipotong bahagian dua uratnya, urat pernafasan dan juga saluran makanan. Putus dua ni, syarat dia mesti putus untuk mati Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya mesti putus. Dia bukan saja memotong, katakan dalam fiqh kita katakan
dia putuskan. Mesti memutus. Kalau tak putus, setengahnya tu mengatakan tetap hukumnya bangkai. Dah kena potong habis. Lepas tu disyaratkan dalam menyembelih sembelihan ini memotong bahagian kerongkongnya tadi. Baik, jika seorang menyambar kepala burung ataupun unggas dan yang lainnya dengan tangan, maka haiwan tersebut dianggap bangkai. Dia ulas ke kepala ayam sampai putus ke, maka haram. Dia jadi bangkai. Dan jika seorang menyembelih haiwan sembelihan itu dari tengkuknya hingga sampai ke bahagian kerongkong, maka ia telah berbuat. Dan jika seorang menyembelih haiwan sembelihan dari tengkuknya hingga sampai bahagian kerongkong, maka dia telah berbuat maksiat, kerana hal itu akan menambah rasa sakit kepada haiwan. Dan soal halalnya masih dipertimbangkan jika pisau tersebut telah sampai ke daerah kerongkong di mana masih tersisa kehidupan yang stabil, maka halal untuk dimakan. Alasannya kerana adalah penyembelihan yang dilakukan ketika haiwan tersebut masih hidup. Namun jika tidak tersisa kehidupan yang stabil kecuali dengan pergerakan haiwan yang disembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Seorang kita kata, apa hukum putus terus kepalanya Ustaz dengan sembelihan ni tadi? Ada masa saya ingat, masa saya dekat Syamuddin dulu, budak perempuan dipotong, dia sembelih ayam sampai putus kepala kawan dia kita kata dia pakai pisau tu, dia ulang alik putus terus. Wallahu a'lam. Kita kata sepatutnya tidaklah diputuskan sampai habis. Cukup bahagian yang kita kata yang sepatutnya saja, kerongkong dengan saluran makanan dan saluran pernafasan. Tapi mungkin boleh berlaku disebabkan macam Allah pisau itu terlalu tajam ataupun menyebabkan kesungguhan orang yang tukang sembelih itu sampai putus kepalanya. Boleh jadi, wallahu a'lam. Tapi masih lagi boleh dimakan, katakan. Baik. Yang ketiga, cepat dalam memotong. Disyaratkan dalam memotong kerongkong tersebut untuk melakukannya dengan cepat dan secara sekaligus. Bergantunglah. Pisaunya bergantung pada macam mana keadaan orang yang sembelih tadi, katakan. Ada orang sembelih dia sekali je dah, sebab pisaunya terlalu tajam. Ada yang biasanya tengok orang Melayu ni, dia letak ke bawah, kemudian naik lagi atas, kemudian turun lagi bawah, kemudian naik lagi atas, katakan. Wallahu a'lam. Tapi bila kita kata dapat buat sekaligus itu lebih baik, katakan. Artinya tidak berlambat-lambat dalam memotongnya sehingga kewujudan kambing yang sampai dalam keadaan gerakan yang disembelih telah terjadi sebelum pemotongannya selesai, katakan. Allah, kadang-kadang lambat menyebabkan kambing tadi ataupun lembu tadi, tuan-tuan macam Allah, agresif semula macam biasa sebab lambat. Baik, kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, disunatkan untuk membawa haiwan sembelihan ke tempat penyembelihan dengan sikap yang lembut, dibaringkan juga dalam keadaan lembut serta disiramkan air sebelum disembelih. Selain itu, makruh hukumnya untuk menajamkan pisau sementara haiwan melihat pisau tersebut. Dan juga makruh untuk menyembelih haiwan sembelihan sementara haiwan sembelihan lainnya melihat penyembelihan tersebut. Dia kalau kita kata macam kita buat selalu kan, korbanan, dia sepatutnya dihalang ataupun dia ada penghalang yang menutup kita kata
dilihat oleh lembu-lembu yang lain. Dia kata. Pengalaman tukang sembelih, saya tanyalah, dia katakan orang-orang tukang sembelih, kenapa nak tutup? Dia macam kita lah, tengok kawan kita kena sembelih, macam mana perasaan kita? Dia macam tu. Dia tukang-tukang sembelih yang pernah saya tanya, kenapa, antara sebabnya ialah berat berat lembu ataupun kambing yang melihat kawan je kena sembelih sila akhir bulan, dia punya berat boleh turun. Macam orang turun darah, istilahnya kita katakan. Ada istilah tu kita katakan. Dikabarkan begitulah ada. Dan menyebabkan binatang yang lembu-lembu yang lain ataupun kambing yang lain tidak berasa tidak dalam keadaan yang tidak selesa. Dia akan kita dengar kalau kat kandang-kandang biasanya dibau je darah. Lembu-lembu ni dia dah bunyi berdengus, dia dah bunyi berdengus. Sebab dia bau hamis, bau darah tu, katakan. Sebab tu perlu ditutup, katakan. Makruh kalau kita menyembelih haiwan sembelihan dilihat oleh dan dilihat oleh haiwan yang lain, katakan. Wallahu a'lam. Nak potong nak tajamkan pisau pun hukumnya makruh. Nak tajamkan pisau depan dilihat oleh binatang yang nak disembelih pun hukumnya makruh menurut Allah. Tetapi tidaklah ada kita kata wallahu a'lam, mungkin ada dalil yang khusus ada. Tetapi menurut Allah ini lebih kepada kita kata istihsan yang disebut oleh para ulama. Baik. Yang ketiga, rukun yang ketiga ialah alat menyembelih. Alat yang menyembelih ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama yang tajam, yang dapat melukai dengan ketajamannya, yang dibuat daripada besi seperti pedang ataupun pisau, atau yang dibuat daripada timah atau tembaga atau emas atau kayu yang tajam atau bambu atau kaca atau batu, di mana semuanya boleh melakukan penyembelihan. Semua benda yang tajam. Dua je tak boleh, dia katakan. Kita tak boleh tulang dengan kuku. Tulang dengan kuku tak boleh dijadikan alat sembelihan macam Allah. Kerana Nabi sendiri dah larang menyembelih dengan tulang ataupun menyembelih dengan kuku. Wallahu a'lam. Alat-alat yang berat, di mana dengan beratnya tersebut dapat memberi pengaruh dengan memukul dan mencekik haiwan yang dimasukkan, dengan demikian tidak halal untuk dimakan. Kita alat-alat lain lah daripada pisau, ataupun seumpama pisau tadi, yang lain daripada itu, maka menyebabkan binatang itu haram dimakan. Ada dua syarat yang perlu dipenuhi dalam alat penyembelihan. Pertama, alat tersebut dapat melukai dengan ketajamannya, sama ada dibuat daripada besi ke, tembaga ke, timah ke, bambu ke, kayu ke, batu ke, maka harus. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tentang perempuannya yang telah memecahkan batu dan menggunakannya untuk menyembelih seekor kambing. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk memakan sembelihannya. Dulu mana kita kalau zaman primitif dulu kan, orang buat benda-benda tajam banyak dibuat daripada batu. Allahu a'lam. Baik, sejumlah perkara sunat dalam penyembelihan. Disunatkan bagi pisau yang nak digunakan untuk penyembelihan agar tajam. Nabi dalam sembelihan, kita kata hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan baik, kata Allah, ihsan alal jami' ala kulli syai'. Maknanya dalam semua urusan kita kena ada sifat yang baik. Dan jika kamu iza qataltum fa ahsinul qitlah, Nabi kata bila kamu nak bunuh betul-betul. Ihsan dalam membunuh pun nak kena ihsan, tuan-tuan. Dia bukan boleh membunuh macam mana, dulu pernah lah tanya Syekh, macam mana membunuh dengan ihsan gitu.
Membunuh dengan ihsan, dia kata membunuh dengan sesuatu yang cepat boleh bunuh, cepat boleh mati. Itu maksudnya. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya racun tu macam mana? Adakah dia termasuk dalam pembunuhan kita kata yang ihsan? Ada. Kalau katalah kita letak racun kat rumah kan untuk tikus. Tikus makan dia terus mati tak lepas tu? Ke dia kena dia gerak dulu kan? Ada. So di situ kita kata ada setengah ulama contohnya macam dia kata kena kalau boleh mati terus itu lebih baik. Kalau dia makan kemudian dia kena berjalan kan, berjalan dia ada di situ ada kita kata tidak ada rasa ihsan itu dalam membunuh. Tapi harus kita buat membunuh binatang-binatang yang boleh dibunuh kata. Antaranya apa ni yang disebut dalam hadis Nabi SAW, khamsun min al-fawasiq yuqtalna fi hil wal haram. Ada 5 jenis binatang yang boleh dibunuh ketika dalam keadaan kita apa ni halal ataupun dalam ihram. Ada. Wallahu a'lam. Jadi kita kata wa iza zabahtum, kata Rasulullah SAW sambungan lagi, wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Kalau kamu nak sembelih, kena ihsan dalam sembelih. Dan sembelihnya tu, ihsan itu dengan cara menajamkan pisaunya dalam hadis tu. Dan agar dapat sembelihannya nyaman, tidak disakiti. Itu yang ketiga. Yang keempat, penyembelihan perbuatan dan berbagai syarat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia berkata, definisi hakikat penyembelihan ialah penyembelihan yang dilakukan pada haiwan yang boleh dikuasai baik dengan jinak ataupun yang liar, sama ada untuk berkorban ataupun yang lainnya, adalah kerana kecermatan dan ketelitian dalam memotong semua bahagian kerongkong dari haiwan yang memiliki kehidupan stabil dengan menggunakan alat yang bukan tulang ataupun kuku. So di sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa kita kata syarat lah katakan yang diletakkan oleh para ulama berkaitan dengan cara penyembelihan tadi. Ada cara penyembelihan. Baik. Yang pertama sekali tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dalam tazkiyah, dalam penyembelihan terdapat 3 bahagian, iaitu yang pertama sekali az-zabah. Penyembelih dengan memotong kerongkong berada dalam posisi atas leher dari haiwan yang dikesuai untuk disembelih. Hal tersebut boleh dilakukan dengan cara memotong seluruh bahagian kerongkong sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, dan itu semua berlaku pada kambing, lembu, ayam, kuda, keledai liar ataupun zebra dan yang lain-lain. Adapun nahar, nahar ini fasal dalam ayat Quran, fasalli li rabbika wanhar, dia dikhususkan untuk unta ataupun jenis binatang yang lehernya panjang. Ada, mungkin dikiaskan begitu. Nahar ialah memotong kerongkong yang berada di bahagian bawah leher haiwan yang dapat dikuasai ketika penyembelihannya. Dan itu boleh dilakukan dengan cara memotong semua kerongkong, dan nahar itu berlaku untuk unta sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat fasalli li rabbika wanhar. Dan nahar tersebut adalah cara penyembelihan yang lebih cepat untuk meragut nyawa unta kerana panjang lehernya yang dimiliki. Dan nahar ini tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala boleh diwakili dengan juga oleh zabah. Begitu juga sebaliknya. Namun nahar itu disunatkan dilakukan untuk menyembelih unta, zabah untuk sembelih lembu. Kalau unta itu disembelih macam sembelih unta, apa hukumnya? Harus. Disembelih macam sembelih lembu, apa hukumnya? Harus.
Tapi lembu tak boleh disembelih macam mana disembelih unta. Sebab lehernya pendek, susah. Katakan. Dia perlu ditombangkan. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala ada disyaratkan dalam peraturan penyembelihan ini adanya niat untuk melakukannya. Ada pun niat untuk penyembelihan pemburuan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, niat asal perbuatan yang melukai dari pelaku penyembelihan. Dan jika dari tangannya terjatuh pisau sehingga membuatkan haiwan tersebut terluka dan mati, atau ia menegakkan pisau ataupun celurit yang tajam sehingga membuat haiwan tersebut luka dan mati, atau di tangannya terdapat pisau dan bersentuhan dengan kambing sehingga terpotong kerongkongnya atau jatuh di atas kerongkongnya sehingga memotongnya, maka hal tersebut tidak dinamakan penyembelihan dan tidak halal dimakan. Ada tengah-tengah potong belum potong lagi, pisaunya dah jatuh kena pada ayam, betul-betul jatuh kat leher dia, putus. Tak. Apa hukum? Bangkai juga. Sebab dia tidak ada niat untuk nak menyembelih lagi. Itu syarat dia katakan. Niat yang kedua, niat atau jenis haiwan yang dimaksudkan untuk sembelih. Dan jika seorang itu tidak bermaksud terhadapnya, maka tidak halal juga makan. Dan yang ketiga, niat atas haiwan yang diinginkan untuk diburu. Dan jika seorang itu melontar atau memanah haiwan yang dilihatnya atau tidak lihatnya, akan tapi ia merasakan kewujudannya dalam kegelapan atau dihalangi oleh penghalang seperti pemohon dan ia meniatkannya, maka halal hukum memakan haiwan tersebut. Namun jika tidak mengetahui haiwan tersebut seperti kewujudannya yang melontar ataupun memanah, di mana ia tidak mengharapkan adanya buruan dan ternyata mengenai buruan, maka haiwan buruan tersebut tidak halal dimakan. Kita lepaskan anjing untuk dapatkan kita kata dipanggil apa, arnab ke contohnya. Tiba-tiba arnab tu tak didapat, anjing tu pergi cari arnab yang lain, katakan. Dia pergi cari arnab yang lain, maka boleh jadi benda tu adalah boleh dianggap sebagai bangkai, kerana macam Allah Subhanahu Wa Taala dia lepaskan anjing tadi tu, dia lepaskan binatang buruan, kita kata binatang apa dipanggil, kita kata pemburu tu adalah untuk tujuan dia buru binatang yang secara khususnya di hadapan. Tapi bila dia menyasar benda lain, dia pergi cari yang lain, maka niatnya kat situ tuan-tuan macam Allah tak sah dikatakan kalau ikutkan pandangan dia lah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sejumlah perkara-perkara sunat penyembelihan. Ada pun sunat-sunat peraturan penyembelihan banyak sekali. Di antaranya ialah pertama sekali menghadap kiblat. Kalau kita boleh menghadap kiblat, kita menghadap kiblat. Yang kedua, mengucapkan bismillah. Disunatkan untuk mengucapkan bismillah atas nama Allah ketika melakukan penyembelihan dan memanah ke arah buruan serta mengutus haiwan pemangsa tadi. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faqulu mimma dzukira smullahi alaih. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wallahu a'lam. Sunat-sunat yang lain ada menyembelih dengan mendirikan ataupun membaringnya. Ikutlah, kalau unta berdiri, kalau lembu, kambing dan sebagainya, hendaklah cara baringkan dia. Wallahu a'lam. Memotong 2 urat leher. Urat leher ni apa? Urat pembuluh darah. Urat pembuluh darah. Jadi kalau dapat 2 kiri kanan tu sekali, biasanya kalau ayam tu kita akan terik urat pembuluh darah tu pergi ke depan. Senanglah sebab ayam kan. Ayam kita tarik je, kita kat situ dah kita potong, dah.
Berbeza dengan lembu, kambing. Nak mencari urat ni satu hal. Nak dilapik ada kambing ataupun lembu, kulitnya tebal, mana nak cari. Jadi cukup untuk kita putuskan dia punya kerongkong dan saluran makanan dia sahaja. Ada wallahu alam. Jadi itu dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit perkongsian yang kita dapat ambil daripada buku ni. InsyaAllah nanti kita masuk lagi bab yang berikutnya, iaitu cabang-cabang perbincangan. Lepas tu insyaAllah kita pindah pada bab yang ketiga, kitab yang ketiga, jilid yang ketiga, insyaAllah Subhanahu Wa Taala pada masa akan datang. Jadi setakat itu saja kita akhir dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.